400 meters, turn left. Inilah ni kawat. Okey lah, saya dah sampai di Rimba Cafe ni kan. Bukanlah saya nak promote tempat ni, saya sedang jalan-jalan di Baling ni lah. Saya datang sini pun sebab pergi belanja kan. Jadi kalau nak datang, survey-survey dululah harga makanan apa kan. Kalau rasa mahal tak payah datang, kalau rasa boleh cubalah. Okey, video ni saya buat sesimpel yang mungkin lah. Tak ada edit apa sangat lah. Terima kasih kerana berkunjung ke channel saya ni lah. Okey, layan video saya selepas ni ya. Ingat nak makan celup kaki dalam sungai, tapi sebab baru lepas hujan kan, sungai pun keruh lah. Jadi apa-apa payah lah makan kat atas ni je lah. Tengok makan apa. Jom kita tengok makan apa. Ini set yang saya ambil ya. Jom makan. Lepas ini gelai batang. Ini tempat tidur mana? Ini. Ini tempat tidur. Ada apa? Alhamdulillah selesai dah. Saya sekarang dah sampai dekat homestay ni kan. Tadi saya dekat Rimba Cafe tu. Jadi saya buat video penutup kat sini lah. Saya terlupa nak buat video penutup kat sana. Kan tiba-tiba stop, orang kata apa pula kan. Pada yang bersempatan datang ke Bali ni, boleh lah nak datang ke Rimba Cafe ni. Saya tak pakai mic apa ni, harap jelas lah. Sebenarnya banyak lah tempat makan yang best-best. Tapi sajalah singgah ke Rimba Cafe tu, dah ada orang nak belanja kan. Jadi kita layan je lah. Okay, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.